Aku dalam misi nak carikan member baru untuk Aslan. And aku dah sampai Anggora Tales. Jom kita masuk. Aku punya dah lama cari. Mana yang nenek kebayan tu lah? Yang bulu dia panjang. Tak ada guys. Lepas tadi aku cek kat dalam ni. Yang ada cinnamon ni. Ke dah ada orang ambil dia? Janganlah. Aku datang balik sebab nak dia. Tengok kat playground. Mana lah? Nenek kebayan hari tu. Saya ingatkan dah ada orang ambil dia. Rupanya dia kat dalam playground. Kau nak ikut aku balik tak? Aku suka kucing yang duduk dia diam ni. Dulu dia lembut sama macam kapet. Dulu kau lembut macam kapet. Ya aku tanya kau ni. Saya ada kapet baru. Kau ikut aku balik Kau? Orang cakap kalau diam tu tandanya setuju. Try bau mulut aku. Tahu? Ikut aku balik Jangan cakap aku. Dah tak cakap aku. Okey tak? Kau ikut aku balik boleh tak? Okey, angkat. Jom. Kau dah ada majikan baru dah. Aku akan jadi bibik kau. Kau dah ada bibik baru. Okey, jom. Okey, aku bawa kau balik Okey, jom. Kita bawa dia balik. Kapet baru. Jadi kita dah tanya dengan Anggora Tales punya staff. Aslan dengan Bubu boleh duduk sekali. Diorang memang dua-dua baik and takkan gaduh. So that's a good sign. So Bubu ni memang member lama Aslan. Selepas Aslan di-kidnap oleh bibik baru dia, menjumpakan dia balik dengan best friend baru dia. Are you excited to see Bubu? Yay! Bubu, inilah nenek kebayan yang saya tengok dalam last video saya. Okay. Oh, betul lah dia boleh kawan. Okay, dua ni. Okey lah. Misi berjaya, kita dah dapat dah member baru Aslan. Bubu. Nenek kebayan. Muka macam nenek kebayan. Okey. Aslan ada member baru. Meriah ya. Happy setiap kali keluar dari Anggora Tales ni. Aslan ada member baru. Kat Mipak kita ada Bubu. Happy tak ada Bubu? Happy. Hopefully bawa balik Bubu tak muntah, berak, kencing dalam kereta ni. Aslan, kita berdoa lah yang baik-baik. Bye-bye.